tengok saya main gitar kat dia masa jual burger tu, dia kata, aku tengok hang main gitar pandai, dia kata. Hanya yang bersedap. Kaya kena belajar nyanyi, kata. Saya tak mampu apa nak buat. Saya berbudi Kelantan ke. Kelantan. 82, 83, 82, 81, 83. 81, 83. Saya ada apa fanfare di Kelantan ni. Okey, masa tu boleh fanfare lah kan? Fanfare. Okey. Lepas tu di ATM ada panggil untuk buat nyanyi dekat ATM. Okey. Lepas tu 84 saya pergi Kuala Lumpur dengan tak sengaja. Oh, okey. Bukan pergi Kuala Lumpur untuk bekerja, untuk jumpa saya. Dia kerja di Seri Gombak. Jadi gitu untuk melawat dia masuk cuti sekolah ya. Jadi pergi tengok dia, tiba-tiba terus saya balik. Oh, tak balik? Dia tahu saya balik. Kerja sini pasal mu boleh melukis. Saya pelukis juga sikit-sikit masa sini. Okey, bakat kita boleh melukis? Boleh melukis. Okey. Jadi pelik lah saya pergi Kuala Lumpur, tak boleh balik dia.